Ni memang sedap. Memang teliuk kita tengok. Dengan cheese berlambak ni. Cheese tak kerikut. Tapi ni bukan cheese yang sebenar. Ni baru betul cheese. Tak payahlah tanya harga. Tambah-tambah blue cheese. Uish, lagi mahal. Yang ni bukan cheese, tapi ayak gula. Okey, hampa yang tak aku so jangan marah aku. Wallahi ni aku bukan nak ganggu bisnes orang kita. Tambah-tambah bisnes orang Melayu. Lagi aku sokong. Tapi hampa kena faham, aku ni nak mendidik. Okey, pasal cheese bancuh, cheese leleh sekalipun, aku dah pernah share dah dulu. Yang ni bukan cheese. Walaupun nama cheese leleh, cheese bancuh, hang tengoklah ingredient dia. Bla 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 bla, cheese powder bla 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 bla. Tu dia, hang tengok maltodextrin. Ni dia kalau hang zoom, bla 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 bla, maltodextrin. Apa dia maltodextrin ni? Maltodextrin ni adalah kanji asal daripada ataupun ubi. Ingat macam, yang ni natural dah, okey lah tu. Masalahnya maltodextrin ni dah undergone banyak bahan kimia punya prosedur. Sampai tahap manis dia, kalau hang compare lah dengan gula putih baru 65 glycemic index. Maltodextrin, tu dia 110. 2 kali ganda. Try fikir orang kecil manis makan benda ni. Sekali-sekala tak apa. Ni kerak makan. Apa jadi gula dalam darah dah? Banyak makanan kita yang ada gula yang hidden sugar. Dia tak tulis gula. Tapi bahasa lain, lagi teruk daripada gula. Contoh macam maltodextrin. Sebab tu aku cakap cheese leleh ke, cheese yang jenis macam powder, pancuh sendiri. Yang tu bukan cheese. Dia sama macam Pringles. Yang dulu kita fikir, yang ni potato chips kan? Padahal yang ni bukan potato. Nampak kena kencing macam tu je. Ni pun sama. Kebanyakan cheese leleh ni memang nampak sedap, mengiurkan. Tapi itulah, dia bukan cheese. Awak tak boleh makan langsung ke? Boleh je makan sekali. Even ayam ni pun kau makan. Tapi aku taklah makan sampai cheese banjir macam ni. Apa nak makan boleh, tapi hati-hati. Aku bukan nak kata maltodextrin ni bahaya. Cuma bahayanya kalau hang ni kecil manis. Dan bahaya juga kalau hang rasa, maltodextrin ni sihat. Yang tu salah pendapat. Kajian dah habaq dah maltodextrin dapat naikkan bacaan gula selepas makan. Postprandial blood glucose. Ni kajian lagi. Maltodextrin. Aku bukan nak menakutkan korang. Aku bukan nak larang korang makan hak ni. At least korang sedang apa yang korang masukkan dalam mulut. Okey, lagipun yang ni tetap halal. Cuma kena beringat. Tapi kalau cheese yang sebenar, banyak manfaat untuk tubuh badan manusia. Ni contoh study kita nampak counter trial. Manfaat cheese untuk tekanan darah. Ambil amount yang betul, cheese ada manfaat. Manfaat cheese untuk jantung. Ini bukan sebarangan kajian tau. Ni meta-analysis of prospective studies. Tapi tak masuk akal jugalah ayam kebab letak blue cheese. Nak kemampu letak cheese ni, aku tak tahulah satu box akan box tu berapa ringgit jadi. Endingnya boleh je makan. Cuma kena beringatlah apa yang korang makan. Okey? Tapi tak mohong, nampak sedap.